kita tak nafikan mungkin suami terpaksa ataupun diberhentikan kerja, mungkin disebabkan kemalangan, mungkin disebabkan kesihatan, menyebabkan suami tak dapat menampung keperluan keluarga dan menyebabkan isu masalah kewangan timbul. Isu jugalah orang kata punca perceraian. Adakah pasangan orang kata sanggup hidup semati? Ini yang kita nak tengok. Ini yang kita nak tengok kan. Bukti percintaan, bukti kesetiaan. Lelaki diuji bila ada duit. Okey, kalau wanita pula suami dia kata duit boleh tak? Jadi kita sebagai pengurusan ni, saya lihatlah kan, isu kewangan ni memang penting zaman sekarang. Semuanya perlukan duit.